Sudah 1 tahun lebih sejak banjir besar di Penampang pada tahun 2024. Kini memasuki tahun 2025. Janji Haji G, janji kerajaan GRS untuk memberikan RM1,000 kepada setiap keluarga yang terbabit mengalami banjir tidak kesampaian. Mana pergi janji memberikan duit RM1,000 kepada mangsa banjir? Sudah 1 tahun. Takkanlah tidak sampai-sampai. Takkanlah Penampang itu berada di Alaska sana. Haji G, kerajaan GRS, kamu buat apa? Pandai berjanji. Inilah rakyat Sabah kata, ini orang, ini pemimpin pandai temberang, cakap besar, cakap berjanji saja. Sampai ke hari ini sudah 1 tahun. Janji mau bagi RM1,000 pun temberang, cakap besar, tidak dibagi. Tiba-tiba baru-baru ini apabila banjir di Sepitang dan Membakut, boleh pula kerajaan temberang GRS kedapatan rasuah ini umumkan memberikan pula setiap mangsa, keluarga mangsa RM1,300. Yang 1 tahun dulu belum selesai, belum dibagi, janji lagi kepada yang baru. Pelik betul kita. Yang lama belum ditunaikan, datang lagi yang baru berjanji lagi. Tidak sama pula itu. Dulu RM1,000, sekarang RM1,300. Apa punya kerajaan GRS ini? Nah, rakyat Sabah, kalau kita percaya kepada Haji G dan GRS, kita hanya dibohongi, kita hanya ditipu, dimain-mainkan. Rakyat Sabah bukan palui, bukan dupang. Kita perlu menuntut hak kita, dan rakyat yang terbabit perlu bersuara. Apabila pembangkang bersuara, dicakap pembangkang menghasut rakyat. Apabila pembangkang bersuara, dicakap pembangkang buat apa? Dulu jadi kerajaan pun tak bantu rakyat. Tengok, dia pergi spin, dia pergi pusing kepada pembangkang. Akhirnya hari ini kita lihat Haji G tiada potongan, betul-betul bah jadi ketua menteri. Janji pun sudah 1 tahun, RM1,000 pun tak dibagi kepada penduduk ni. Tetapi cakap dia bukan main. Pelaburan masuk, kita cuba masukkan pelaburan bilion-bilion, peruntukan untuk rakyat bilion-bilion. Masalah asas pun tidak selesai, air, bekalan elektrik dan jalan raya lagi mau sembang kuat, lagi mau temberang kuat Haji G dan kerajaan GRS. Betul-betul ini kerajaan, kerajaan yang sangat-sangat gagal. Inikah kita mau bagi diorang masa lagi peluang 5 tahun? Tidak payah. Enough is enough. Kita hentikan GRS Haji G ini. Cakap besar saja. Yang banjir 1 tahun lebih pun diorang tidak tunaikan janji diorang. Mau berjanji pula kepada rakyat Sepitang dan Membakut. Temberang punya kerajaan.